Assalamualaikum guys, welcome to my channel pada bersama. Dan hari ni aku nak buat review aiskrim. Aku tadi ride masuk, hari ni cuaca sangat panas. Dan aku berhenti sekejap dekat stesen minyak. Lepas tu aku beli aiskrim. Dan sambil aku bersantai ni, kita buatlah sikit konten kan, buat sikit video. Dan aku nak buat review dah aiskrim yang aku beli pada hari ni. Cuaca sangat panas. Dan aku beli aiskrim. Aku beli 3 jenis aiskrim. Tapi aiskrim yang pertama yang aku nak makan ni adalah aiskrim ini guys. Dia bentuk dia macam dadu-dadu macam ni. Dadu-dadu macam ni lah. Dia macam dua-dua ni vanilla toffee caramel. Aku beli yang vanilla toffee caramel. Hasilnya apa yang aku boleh cakap, kat luar dia rasa macam macam kau makan aiskrim tu. Kat luar dia macam crunchy sikit lah, tapi dalam dia lembut, terus cair. Sedap. Gigit tu saya dalam mulut. Mudah makan lah. Bagi aku mudah makan. Nak aku buat konten tepi jalan. Not bad. Sekarang bulan 5, musim panas. Boleh bawa bincang panas. Vanilla boleh lah. Dulu kita yang kedua pula. Okay, yang kedua aku main pedal je. Yang kedua crunchy strawberry yogurt. Okay. Gigi aku sensitif kan. Okey, yang ni rasa dia macam yogurt. Tapi rasa macam strawberry sikit. Rasa crunchy lah. Pada luar dia, dalamnya macam aku cakap lembut, mudah untuk makan.
tengok aku akan berjalan dia. Beli apa tu? Apa tu? Ya. Manis. Okay guys, last ice cream yang aku nak review. Ini dia. Ni kau biasa tengok ni. Kita try, kita rasa. Biasalah korang tengok kan. Ada kan Nestle punya ice cream. Dalam dia macam ni. Kayu dia macam ni lah. Bagilah sudu ke apa. Makan macam ni lah. Aduh. Tadi sibuk lah hari ni. Aduh, orang buat konten ni. Aku tak review pun. Okay, ni apa yang boleh tahu. Dalam dia ada kacang. Kacang apa tu coklat. Lepas tu vanilla lah. Rasa dia standard lah kan. Rasa standard. Rasa ice cream. Apa yang aku boleh cakap. Rasa dia boleh lah untuk menghilangkan panas dahaga di cuaca yang panas sekarang ni. Ais krim aku pun dah habis kan. Aku dah makan kesemua ais krim aku.
beri sampah-sampah ni semua, jangan buang mata lah. Kita jaga persekitaran. Okay guys, itu saja untuk video aku pada hari ini. Untuk konten aku pada hari ini, just review aiskrim saja. Lepas ni aku nak ride lagi. Kepada korang, terima kasih banyak-banyak kerana menonton. Jangan lupa tekan button subscribe dan like. Semoga kita berjumpa lagi next video. Bye bye guys.